Dengan hanya bermodalkan alat muzik, seakan-akan kompang dan nyanyian, sekumpulan penghibur jalanan di lintasan berjalan kaki di kawasan Mahkota Perit dan Dataran Pahlawan mampu meraih lebih RM1,200 sebulan hasil sumbangan orang ramai. Hasil tinjauan Kosmos semalam mendapati sekurang-kurangnya 2 hingga 4 individu akan berada di lokasi berkenaan setiap hari dengan ada antaranya memalu alat muzik dan menyanyi, manakala 2 lagi memakai kostum karakter bagi menarik perhatian pelancong serta pengguna jalan raya. Mereka turut dilihat duduk di atas lintasan pejalan kaki yang sibuk dengan kenderaan sehingga menimbulkan kebimbangan terhadap aspek keselamatan selain mengganggu laluan pengguna jalan raya. Salah seorang daripadanya, Syukur Abdullah, 56 tahun, mendakwa dia mampu memperoleh lebih RM1,200 sebulan hasil sumbangan orang ramai, namun menegaskan tidak pernah mengemis atau meminta wang daripada orang ramai. Terdahulu, situasi itu turut tular di media sosial Threads dengan netizen mempertikaikan tindakan kumpulan tersebut sama ada ia dibenarkan oleh penguatkuasa kerana dilihat mencemarkan imej kawasan pelancongan di negeri ini.